Alamak. Okay, ada apa-apa nak cakap? Ada belum lagi? Belum lagi. Okay, kita sampai dalam pukul 6.45 tadi. Tengok orang punya ramai. Patutnya memang sembahyang subuh atas ni patutnya. So tengoklah sekali lagi macam mana. Rasa macam ada pasal malam atas tu. Dan cuaca memang nampak berkabus lah pagi-pagi ni. Harap matahari terbit boleh nampak view yang cantik lah. So kita dekat laluan masuk. Tengok kan kabus ni memang cerah lah, harapan tengok harap awan kapek kat atas kan. Kalau ada cahaya matahari yang cantik ya, dia memang combination untuk view yang superb lah. Okay, ni antara laluan ni kat sini. Boleh tahan sekejap lah. Ada Eiffel Tower kat Okay. Okay, kita dah sampai antara checkpoint yang boleh tengok view lah. Masih ramai lagi yang on the way. Kalau ikutkan daripada on the way di sana, dia naik sampai atas sana tu. So yang belah-belah atas tu lah tempat diorang tengok lagi view lagi cantik kot. Oh, yang ni jalan yang kena bayar kan? Jalan yang bawah ni jalan kena bayar. Tapi dia mudah sikit kot. Tak pacak macam, tak tahulah macam mana. Tapi view macam ni lah. Okay, sekarang 7.45. Kabus ni dia dah naik. So dia punya view jadi macam ni lah. Hampir tak nampak apa-apa. So kejap lagi kita harap dia turun sikit dan matahari ni boleh nampak dengan lebih jelas lagi. Masih menunggu view yang matahari ni kemerah-merahan ada ke tak ada, tak tahulah. Gila handsome. Handsome. Okay, rezeki kita macam ni je. Time slap ni, nak buat time slap pun dah ada kamera buat time slap. So kita nampak view macam ni je lah kat sini.
Okay, ni kita punya pemandangan pada pukul 8. So boleh tengok macam super view lah dari sini. Cantik view ni. Cerun-cerun yang ada ni, setiap cerun boleh tengok ada orang-orang dia. Ni memang pemandangan ni macam dekat tempat lain lah. Tapi ni Desa Damai Hill, Bentung, Malaysia bukan Betong Cantik. Kita nikmati sekejap mentari tengah terang. Sebab tadi boleh tengok lah pukul 7.45 tadi memang bila kabus naik dia tak nampak apa. So ni nampak macam ni. Okey, ini kita dekat kira dia punya peak lah. Jam 8 suku. So pemandangan dia macam ni lah. Matahari terik dia macam tu je lah. Tapi dekat area tebing-tebing tu tadi pemandangan ke arah sana tu lebih cantik daripada sana. So ke atas ni, belah sana pun ada lah. So atas ni agak luas untuk melepak-lepak. Kita ada view kat belakang sini yang tak tahu. Okay agak lah. Atas ni agak luas. Cuma tak tahulah tempat ni dia orang nak buat projek apa. Okay, saya ambil gambar kat bendera Malaysia ni. Lepas tu kita balik lah. Aku duduk situ dengan Mek.